Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumaat. Ini hari Jumaat ialah harinya akhir kita berpuasa 30 hari. Jadi betul lah sekarang kita dah puasa 30 hari. Ini hari Jumaat. Last ni saya nak bagi tahu sikitlah berkenaan dengan doa akhir Ramadan. Nak bercerita berkenaan dengan doa akhir Ramadan. Jadi kita naklah berdoa ni pada akhir Ramadan ni ialah hari terakhir Ramadan, Jumaat. Hari Jumaat adalah hari Jumaat adalah hari yang special lah bagi kita. Bagi kita spesial, kita dapat sampai 30 hari. Kan? 30 hari Jumaat ini. Jadi saya nak cerita apa dia? Jika puasa 30 hari, kan, maka 30 hari maka 600,000 kali dengan 30 hari. Berapa 600,000 kali dengan 30 hari? Bermakna 18,000 jumlah manusia dibebaskan. Manusia dibebaskan ini pada kira hamba yang manusia lah bebaskan. Tetapi sebenarnya berganda lagi, kerana berganda lagi, bukan banyak tu, berganda lagi lah pemurahnya Allah. Sesungguhnya kita tidak mampu kira lagi. Punya banyaknya Allah bebaskan benda tu. Tu hadis seperti berikutlah. Hadis dia bermakna, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah wajah jalla pada setiap malam dari bulan Ramadan membebaskan 600,000 manusia dari api neraka. Dan apabila di malam terakhir malam ni lah akan membebaskan keseluruhnya jumlah angka yang perlu. Jadi jumlah angka yang perlulah. Sesungguhnya ini berlaku di akhir Ramadan. Hari ni kita akhir Ramadan kan, hari Jumaat ni kan akhir Ramadan. Berlakunya pada hari akhir Ramadan. Bila kita kabar, bila akhir Ramadan antara asar sampai maghrib lah, petang Jumaat petang Jumaat pula adalah pandangan terkuat waktu doa mustajab. Jadi petang ni lah doa, kita nak minta lah doa semua kan, mustajab doa tu. Kita minta lah pada Allah SWT doa hari ni akhir ni kan. Ia dipanggil waktu fi simah. Waktu simah ialah menggunakan waktu ni dengan apa? Bersungguh-sungguh untuk mengajak dan berdoa. Untuk kita sungguh-sungguhlah kita menghajat dan berdoa. Hari Jumaat, hari Jumaat adalah hari raya minggu untuk Islam. Jadi kita ni orang Islam, hari Jumaat tu hari minggu raya kita lah, hari minggu raya kita lah, hari Jumaat tu. Hari Jumaat berikut raya sungguh umat Islam. Buktinya di dalam syiar Syah Bukhari jelaskan bahawa hari Jumaat adalah waktu berhimpun seluruh orang Islam pada suatu tempat. Kita hari Jumaat kita simpung, kita sembahyang sekali ramai pada satu tempat lah. Di masjid lah. Kita buat ibadat sekali lah. Ibadat Islam pada suatu tempat
ibadat yang besar kerana mujizatnya mengikut syiar Islam seperti hari raya lah. Itu pentingnya hari Jumaat tu. Seperti hari raya lah bagi orang Islam. Imam Karami rahimahullah digelarkan kita membaca doa berikut agar amalan kita diterima Allah. Kita bacalah doa berikut. Imam katakan doa dia senang dia. Doa penutup doa tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ni adalah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat ni dalam Al-Quran. Bukan surah Al-Baqarah 127. Dan doa pada gambar di bawah ini. Itulah saya cerita berkenaan dengan fadilat hari Jumaat. Kita dah puasa hari Jumaat, sama-sama lah kita berdoa kepada Allah SWT supaya terimalah amalan kita dalam 30 hari ini. Jadi kalilah yang saya ceritakan tadi ni. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, harap maaf daripada saya. Jadi sama-sama lah kita berdoa kan. Kita tunggulah. Ini hari last kan. Jadi kita akan bertemu raya lah. Kita tak tahu lagi kita ni akan bertemu lagi ke tahun hadapan. Terutama orang-orang yang macam kita tua-tua ni, macam saya ni kan. Tak tahu, takut tahun depan kita tak dapat, mungkin tahun ni akhir untuk kita berpuasa Ramadan ni. Jadi itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, harap maaf daripada sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, harap maaf daripada sekian. Terima kasih.